Abang-abang yang mendambakan, yang memuja motor ini. Cakap, abang bila nak keluar SRK RD ni bang? Tak sabar ni, geram ni. Satu je aku nak cakap. Satu. Lucunya. So inilah dia SRK 250 RD untuk korang semua. Jom kita tengok video ini sampai habis. So kenapa orang minat dengan motor ni? So motor ni ada 4 dapur guys. Besar guys. Jom kira sama-sama. 1, 2, 3, 4. Aman, total berapa Man? 4. Salah Man. 9. Motor ini didatangkan dengan ABS dual channel, traction control, caliper bagi sekali dengan Brembo. Tayar pun bukan tayar biasa-biasa, bukan tayar standard. Maxxis. Kalau nak upgrade sikit, pakai Maxxis Fiber. Laju sikit. Yang paling shockingkan aku adalah fairing dia. Sikit punya panjang. Dia nak terbang ke ni Man? Ni motor lain tak ada. Motor ni ada. Korang boleh set on off untuk ABS, traction control, launch control, kontrol. Off-road guys. Mak ai, boleh off-road bai motor ni. Kau nak bawa gimana bai? Tengok ni. Ni bukan kamera 3GP ni. Dashcam guys. Guys, belakang mu ada guys. Yeay. Untuk riding position motor ni boleh tahan selesa, tapi dia agak sedikit ekstrim lah penundukan dia tu. Tinggian dia tak terlampau tinggi, sesuai untuk akak kitchen. Tapi apa yang tak sesuai sebab motor ni berat 176 kg guys. So apa yang menarik dan buat aku tertanya-tanya, kenapa ada lubang dekat sini pilionnya? Setelah dikaji, aku tahu untuk akak-akak yang suka kentut atas motor, ada saluran angin syuk keluar terus. Dengan berketangkian 16 liter, sikit punya besar. Boleh ulang-alik KL, Penang. Charging port pun adanya. So kesimpulan dia, motor ni memang best lah. 4 inline, harga 25k ke bawah. Kalau korang minat, boleh isi form kat bawah. Atau korang boleh terus DM kita dekat atas. Macam biasa guys. Yeay.